kita ada halal daripada JAKIM. Tak percaya boleh pergi cek. Yang kedua, kita ada pengkelasan makanan. Okey, yang ni kakak, ya Allah kakak saya ambil ni kakak daripada start saya beranak dengan Khadijah. Terus anak saya pun ketengoklah macam mana pula ramainya kakak. Alhamdulillah. Yang kedua kakak, dia bagus tau. Dia untuk yang mana buah apple kan. Aset-aset yang dah kendur-kendur kakak kan. InsyaAllah kakak tengok dia kembali mekar kakak. Buah apple yang layu tu dia mekar kembali. Yang mana 5 lorong kakak, dia jadi 1 lorong. Faham tak? Yang 5 lorong, dia jadi 1 lorong. Bayangkan kalau nak balik kampung. Plaza Tol tu kan, dah lah banyak kereta. Okay, Plaza Tol tu dia tutup, dia tutup, buka satu je. Sempit tak lorong tu? Sempit lah kan? Jam kan? Macam tu lah kakak. Gitu. Yang mana 5 lorong, dia jadi 1 lorong. Yang mana buah apple layu, kakak, insyaAllah kakak mekar kembali. Jadi yang nak bayar, sayang-sayang, ambil jus Peramangkul. Dalam ni tak ada collagen. Tak ada collagen. Cara minum dia macam ni. Cara minum dia kakak, kalau anak dara yang ada kebutuhan boleh ambil. Yang penat badan boleh ambil. Okay, yang tidur malam tak lena, yang tengah TTC, yang menyusukan anak bagus. Dia milk booster ni kakak. Meriah susu kakak susu meriah. Yang nak suami sayang, kakak boleh ambil ni. Yang nak keharmonian rumah tangga, yang mana cekpo kita tu dah bau ikan masin, bau belacan, kakak ambil ni kakak tengok berbeza. Tapi kalau you ada masalah dalaman, jangan terkejut tau. Okay, seminggu pertama you akan nampak dia keluar sangat banyak. Kadang-kadang dia coklat, kadang-kadang hijau, kadang-kadang bau. So dia itulah proses orang kata pembersihan. So you all biarkan saja. Itu kita panggil dia healing crisis. So biarkan je. Yang mana ada masalah dalaman. Contoh kan, yang jenis macam sebelum ni kan, mungkin you ada masalah kentut, va tambah G tambah na. Yang ada kentut, va tambah G tambah na pun boleh ambil. Bagus sangat. You akan nampak Kadang kita ni bila solat kan, kadang kita was-was kan. Allah, sah ke tak sah solat? Kakak ambil ni. Kakak memang puas hati. Tak ada lagi masalah ken tambah tut, va tambah G tambah na. Tak tahu lah korang faham ke tak? Risau yang ada masalah ke putih, okay, you all boleh ambil juga. Yang mana buah apple layu pun kakak tengok dia mekar kembali. Yang tengah TTC, yang ada got, yang ada masalah rahimah, kakak ambil. Boleh. Nak ambil pagi, nak ambil sekali sehari pun boleh juga. Tak ada masalah kakak, tak ada masalah. Kakak yang nak bayar